Kalau saya beli emas hari ni dan esok perlukan duit dan saya jual, berapa dapat? Ini soalan yang biasa yang saya terima apabila menerima penyimpan emas yang baru. Pertama, orang ada ilmu, dia tak akan beli emas hari ni dan jual esok. Kalau beli hari ni dan jual esok, confirm rugi. Sama juga kalau kita beli kereta hari ni dan esok kita jual, confirm rugi. Sebab semuanya ada susut nilai. Tapi walaupun emas ada susut nilai, untuk jangka masa yang panjang, harga emas sentiasa menaik. Disebabkan oleh nilai wang kertas makin lama makin menyusut, makin lama makin menyusut. Macam 1 dinar di tangan saya ni, dulu saya beli cuma harga sekitar RM450 sekeping. Hari ni 1 dinar dah mencecah hampir RM2,000. Tolak spread value, saya dapat sekitar RM1,700 dan emas ni bukanlah saya baru beli semalam nak jual hari ni. Bukan. Saya simpan emas untuk jangka masa panjang, beli emas guna wang lebihan. So, tak ada isu untuk kita beli emas hari ni dan jual esok. Bagi anda yang baru nak kenal emas, apa lagi persoalan yang ada dalam fikiran anda yang anda ingin saya terangkan? Boleh tinggalkan soalan tersebut di ruang komen. Teruskan follow saya.